Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasrul mu'minin wa musabbitul mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma syarah lana sudurana wa yassir bi umurana wahlul 'uqdatam min alsalina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Allahumma syarah lana sudurana wa yassir bihi umurana wahlul 'uqdatam min alsalina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Yang diingati pengurusi surau, berbahagia Ustaz Kamal, yang diraikan panggilan, yang dikasihi para jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diizinkan oleh Allah bersama di majlis ilmu. Mudah-mudahan pelibatan kita dalam majlis ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadinya untuk malam ini kita akan masuk surah baru, surah Al-Buruj, atau dengan makna lain Kepulauan Bintang ataupun gagasan bintang-bintang. Jadi surah Al-Buruj ini ialah surah yang ke-85 daripada surah yang terdapat dalam Al-Quran, yang mana jumlahnya ada 114. Ingat kenapa tu? Surah yang terdapat dalam Al-Quran ada 114 surah. Bermula dengan Fatihah, berakhir dengan surah An-Nas. Jadi surah Al-Buruj ini berada pada surah yang ke-85 dan mempunyai 22 ayat. Mempunyai 22 ayat dan ia diklasikan sebagai jenis Makkiyah. Makkiyah ni Mekah lah. Maksudnya surah ini, ayat-ayat yang terkandung dalam surah ini diturunkan ketika mana Nabi berada di Mekah. Di mana ayat yang turun bermula keluar Mekah atau dalam perjalanan ke Madinah dan sampai ke Madinah, itu dipanggil ayat-ayat Madaniyah. Ya, ayat-ayat Madaniyah. Dan surah ini diturunkan selepas surah Asy-Syams. Okey. Surah Asy-Syams. Wasyamsu waduhaha wal qamar idza talaha. Nanti kita jumpa, jumpa insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Kata Allah, demi langit. Jadi sebelum ni kita dah jelaskan tentang sumpah. Allah bermula dengan demi langit. Okay, dalam percakapan Arab, bila nak bersumpah, dia mesti ada perkataan waw tu. Seperti wallahi. Ataupun bermula dengan ba, bi, bismillahi, atau dengan huruf ta, watallahi. Jadi dalamnya ini Allah bersumpah dengan makhluk. Kita biasa bersumpah dengan nama Allah, tapi Allah bersumpah dengan makhluk. Di mana Allah bersumpah dengan makhluk ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah mencipta makhluk dia. Lebih-lebih lagi langit. Yang mana langit ini makhluk Tuhan yang dicipta di muka bumi ni, di alam ni,
alam semesta ni adalah langit paling besar lah. Kalau makhluk Tuhan lain malaikat lagi besar. Tapi nak beritahunya alam semesta ni, ciptaan Tuhan yang paling besar langit. Jadi munasabahlah kalau Allah bersumpah dengan langit. Tak, manusia atau makhluk Allah tak boleh nak cipta langit. Nak menunjukkan kebesaran Allah tu. Tak, tidak ada yang lain selain daripada Allah dapat mencipta langit. Di mana langit itu tergantung tanpa ada tiang. Hebat. Tergantung tanpa ada tiang. Jadi makhluk Allah selain daripada Tuhan ditegah untuk bersumpah dengan makhluk Tuhan. Sebab kita ada hak, tiada hak. Sebab langit ni bukan milik kita. Kita hanya boleh bersumpah, dan sumpah itu boleh dikira ada kata kalau kita bersumpah dengan nama Allah. Kalau kata kita bersumpah dengan demi Quran, tak jadi. Tak boleh. Mana tak boleh dipegang. Sebab bila seorang tu bersumpah, walaupun dia berbohong, maka wajib kita terima sumpah dia. Hukum begitu. Lagipun kita tak tahu dia berbohong atau tidak. Tapi atas dasar itu, bila bersumpah, maka kita wajib percaya. Sebab bersumpah dengan Tuhan. Wallahi, dengan nama Allah. Kata bila nak bersumpah, mesti dengan wallahi, wabillahi, watallahi. Dan bila bermula dengan alat sumpah itu, dia akan berakhir dengan baris bawah. Macam ayat ini sama, wassama'i. Kalau kita bersumpah wallahi, wabillahi, watallahi. Jadi dia akan ada hi di belakang tu. Menunjukkan bahawa waw tu ada wasum sumpah. Itu dalam kaedah bahasa Arab. Kemudiannya, ada kata kalau kita nak membatalkan sumpah. Sebab ada kita sumpah sengaja atau tidak. Tapi kita nak membatalkan sumpah. Kita kena kita ada kafarah. Kafarah, bukan kifarah. Kafarah. Itu denda. Antara kafarah yang kita kena bayar ialah membebaskan hamba. Tapi hamba tak ada dah. Tak boleh nak bebas hamba. Kalau kita jumpa orang kurung di bawah rumah tu, bukan hamba tu. Itu orang yang diseksa. Itu bukan hamba. Itu orang dianiaya. Jangan pula pergi kutip tu pula. Mentang-mentang tak kata hamba, dikutip bawah rumah tu. Yang kena kurung tu. Ingat kita tu hamba tak? Itu bukan hamba. Itu orang yang dikurung, orang yang dianiaya. Hamba ni dibertuan. Dia bertuan. Dan taraf dia berbeza dengan taraf orang awam, orang biasa. Contoh kalau orang awam bunuh hamba, tak dijatuh hukuman bunuh. Macam tu. Sama juga kalau bapa atau ibu membunuh anak dia, tak boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Bukan saya suruh bunuh orang tak. Hukuman dia gitu. Sebab taraf anak dengan mak ayah tak sama. Itu hukum kisos. Hukum kisos. Kalau kisos ni dia, istilah dia macam kalau telinga dengan telinga. Tangan dengan tangan. Kaki dengan kaki. Tak boleh orang potong telinga, kita potong tangan orang. Tak boleh. Itu kisos. Balas. Hukum balas. Dan hukum balas ni terlebih baik kalau dimaaf. Itu terlebih baiklah. Tapi kalau kita nak buat juga, tak salah. Dan tak perlu dikecam pun. Itu hak dia. Tak. Hukum balas, kisos. Dia hukum kisos, hukum hudud, hukum ta'zir dari Islam. Kena apa molek itu. Hukum kisos, hukum hudud, hukum ta'zir. Hukum ta'zir ni hukum yang tak ada. Dia tak sebut dalam nas-nas. Itu hukum ta'zir. Termasuklah hukum ta'zir ni kalau denda kesalahan lampu isyarat. Itu dia hukum ta'zir lah. Penjara. Okay. Termasuklah kalau orang yang disyaki bersekutukan, disyaki je.
bersetudukan. Bukan ada saksi pun dia berzina, tapi disyaki. Maka dia boleh dipenjara atas hukum ta'zir tadi. Samalah saya untuk sebut hukum-hukum tu. Dia ada hukum wajib, sunat, harus. Halal, haram, makruh. Ingat boleh wajib, sunat, harus. Wajib, sunat, harus, halal, haram, makruh. Ingat boleh tu. Jadi kita ada hak yang wajib, yang sunat tu hak Nabi buat. Okey, hak Nabi buat sama ada dia menjadi wajib atau sunat. Antara wajib, contoh solat, buat haji, itu wajib. Bayar zakat, itu wajib. Dan banyak lagi lah. Sunat, macam soal sunat lah. Hak wajib solat fardu. Semua Nabi buat tu. Tapi tengok atas perintah Nabi. Kalau perintah Nabi itu wajib, wajib lah. Kalau sekadar Nabi buat saja, tapi Nabi tak perintah, jadi sunat. Termasuk solat tarawih. Ini kena faham kat situ lah. Tak apalah, saya ulang je benda ni. Ya. Benda yang sama tak apa. Sebab ayat sama kita ulang je. Sambil-sambil kita belajar, sambil-sambil kita ulang kaji. Jadi awak tadi nak lepas daripada sumpah tadi, tu kita risau takut orang-orang ni setengahnya dia belajar dengan orang tahu. Dia kata tak apa sumpah lah, nanti kau bayar sumpah. Tapi ingat, kalau sumpah kita tu sumpah mempermainkan Allah, kita akan dilaknat Allah. Namanya walaupun cuma saya sebut tadi sumpah sengaja atau tidak. Kalau tidak tu ditegahlah. Kalau tak sengaja tu, itu dimaafkan. Walaupun ada kaedah untuk lepas daripada sumpah. Tapi hukum tetap haram kalau kita mempersendakan sumpah. Kadang-kadang ada juga sumpah tu laknat, sumpah laknat. Okay. Antara sumpah laknat yang berlaku, ada kata kalau suami dia menuduh isteri berzina. Jadi dia ada sumpah laknat tu. Dan dia 4 kali sumpah. Maksudnya demi Allah, aku melihat isiku berzina 3 kali. Kali keempat dia akan kata kalau aku berbohong, Allah laknat aku. Gitu. Dan isteri pun begitu juga. Dia bersumpah demi Allah aku tak berzina 3 kali. Dan yang keempat dia akan kata, anda kata kalau aku berzina, Allah laknat ke atas aku. Itu sebuah laknat. Dan sumpah ni diterima di mahkamah. Kalau dia bersumpah di mahkamah kan, wallahi aku tak buat, mahkamah tu wajib terima. Mahkamah Islam lah. Mahkamah Islam. Sebab dia menjadi wajib. Sumpah ni. Jangan bermain dengan sumpah lah. Kalau kita nampak macam boleh dipermainkan. Tu kita bimbang, takut orang yang tak berapa tahu dia bersumpah, tak apa, dia kata bayar. Dia belajar, dia tahu, dia bayar dia. Tapi ada kata kalau bersumpah tu sumpah bohong, kita dia laknat. Allah SWT. Ada juga sumpah lara dia panggil. Itu sumpah hanya sekadar untuk memastikan percakapan dia. Tapi bukan sumpah betul. Okay. Contoh dia kata, wallahi aku pergi ke Kuala Terengganu. Jadi wallahi itu bukan sumpah tu. Sekadar untuk memastikan, untuk menyokong kenyataan dia. Gitu. Itu tak perlu kafarah dan sebagainya. Itu ada sumpah lara. Dan biasa sumpah lara ni biasa diamalkan oleh orang Arab. Dia suka bersumpah. Sakit-sakit bersumpah. Sekarang bersumpah. Ada god jenis orang itu. Sekarang dia bersumpah. Faham tak? Jadi kita boleh bersumpah bukan atas nama sumpah itu, sumpah yang betul, tapi atas sumpah untuk menyokong tindakan kita. Begitu. Jadi ada, boleh diharuskan. Okay, ya. Jadi yang pertama, kalaulah kita
tersilap sumpah, maka kita boleh bebaskan hamba lelaki. Tapi kalaulah tak ada hamba, kita kena beri makan 10 orang miskin. 10 orang miskin ni makanan dia ialah sama dengan kita makan. Kalau kita biasa makan ayam, maka kita kena bagi makan ayam juga. Dan kaedah dia, kita siapkan makanan, nasi dengan lauk yang biasa kita makan, yang boleh mengenyangkan dia tu. Bukan setakat ambil senduk, bola bekah, dia makan. Dah nak kenyang. Rugal. Tak boleh. 10 orang, tapi setiap makanan tu boleh mengenyangkan. Walaupun mungkin sekolah itu ada 4 orang. Tak apa. 4-4 tu kita beri makanan yang mengenyangkan. Hantar ke rumah dia. Sebab kalau datang kat kita, dia malu nak tambah. Kena banyaklah mengenyangkan. Lauk dan nasi yang mengenyangkan. Dengan kadar orang dewasa. Dan makanan tu pula kebiasaan yang kita makan. Biasa makan ayam, lepas tu bayar kafarah beri ikan contohnya. Tapi kalau ikan mahal tak apa. Ikan tenggiri ke, mahal tak apa. Yang lebih tak apa, jangan kurang. Andai kata kalau kita tak mampu nak beri makan 10 orang miskin, kita boleh juga membeli pakaian. Dalam ayat tu dia tak sebut pakaian tu apa dia. Seluar saja ke, baju saja je. Kita ambil umum. Pakaian ni apa dia? Pakaian lengkap lah. Baju seluar lah. Kedua, kita kias dengan ayat tadi. Dengan memberi makan tadi, kita beri pakaian yang biasa kita pakai. Kalau tidak, kita beli bandar je lah. Nak murah. Tak acih lah gitu. Faham tak? Ataupun beri baju lusuh-lusuh dah. Tak acih gitu. Kalau kita orang kaya, biasa beli baju mahal lah kita nak bagi. Kita kias kat situ. Tak apa. Jangan kau kurang. Ada kurang tak boleh. Dia nak kelebih tak apa. Kelebih pun tak apa. Dia akan jadi sedekah. Kalau lebih dia akan sedekah. Jadi, kalau kita nak beli pakaian, tapi saya rasa bagi pakaian lagi mahal, bagi makan kot. Tak? Kalau saya baik bagi makan daripada bagi pakaian. Sebab pakaian dia banyak juga. Nak ukur sahih dia. Mana tak? Rumit. Jadi paling mudah, kalau kita nak batas sumpah, di mana kita tak sengaja. Senang bagi makan lah. Itu paling mudah. Kemudiannya, Allah kata, demi langit yang mempunyai buruj. Tuan-tuan, kalau buruj ni, tak, biasa kita bayangkan tempat yang tinggi. Buruj, bangunan yang tinggi tak? Betul tak tu? Langit mempunyai buruj. Itu tempat yang tinggi. Sebab langit tu berada atas tu. Dia berada di atas. Sesuai lah dengan nama buruj tu. Dan dikatakan buruj ni, yang langit tu, yang mempunyai buruj tadi, maksud buruj itu ada tempat persinggahan bintang-bintang di langit. Termasuklah matahari, bulan. Ada juga tempat parking dia rupanya. Ingat ke matahari berjalan je, tak berhenti-berhenti. Berhenti juga. Matahari, bintang, bulan. Kerana itulah kita kadang tengok bulan tu tak ada. Hilang sekejap. Dia parking sekejap dekat buruj tadi. Itu tempat persinggahan yang berada di langit. Dan matahari ni, dia berpusing selama 28 hari sebulan. Matahari. Ya. Kalau orang tu pandai sains, lagi sedaplah dia ulas ayat ni. Saya kutip daripada orang je. Kutip bukan daripada otak saya sendiri. Saya kutip orang. Tapi saya kata kalau orang tu pandai sains, sedap dia ulas ayat ni. Dulu saya memang minat sains. Saya minat sains, math, sains, geografi. Saya minat semua 3 tu.
Tapi saya tinggal 3 tu sebab saya nak jadi orang agama. Sebab saya nak jadi agama, saya hafal Quran. Umur saya masa 16 tahun. Saya ada ceritakan masa saya budak-budak, ayah saya duduk bawa saya, ayah saya ustaz kan, dia mengajar bawa. Walaupun dia dah meninggal ketika usia saya 16 tahun, tapi pengaruh tu kuat. Walau ayah saya tak ada, saya teruskan pergi belajar. Masa umur 16 tahun tu. Masa umur 11, 1, 2, 3 tu memang saya dah biasa dah. Pergi surau, pergi masjid. Kadang subuh pergi, dah biasa. Jadi kita boleh ajar anak kita macam tu. Kita ajar anak kita bawa. Jadi pengaruh tu ada, pengaruh agama tu ada. Jadi walaupun ayah kita tak ada, kita teruskan kat benda tu. Ayah saya kalau tak bangun subuh, dia tunggu sampai bangun. Jadi kita bangun juga. Dia tunggu lah. Dia panggil kita, panggil lagi. Aduh. Bangunlah kita biasa bangun juga. Jadi akhirnya kita dah terbiasa. Kalau setakat surah sejadah dengan surah insan tu memang dah kecil dah hafal. Dah saya tak pagi subuh hari Jumaat tu kan cuti kat Terengganu. Jadi saya percaya benda tu. Saya merasai benda tu. Jadi kalau kita didik daripada awal kan, daripada rebun macam tu anak kita, insya-Allah dia akan jadi secara automatik dia ajar. Jadi itu matahari berfungsi selama 28 hari. Kalau bintang beredar selama 28 hari. Okay. Matahari selama 6 bulan. Okay. Matahari dia ada bagi dua. Khatulistiwa utara dan selatan. Dan setiap khatulistiwa tu dia ada 6 bintang. Ada 6 bintang. Khatulistiwa pertama utara ada 6 bintang, khatulistiwa kedua selatan ada 6 bintang. Okey. Daripada 6 bintang tu dia bagi dua. 3 bintang tu dia akan berfungsi selama 3 bulan. Akan terjadinya musim berubah musim dia akan bermulanya musim bunga. Itu. Dia akan ada musim bunga, dia akan ada musim panas, dia adakan musim gugur, musim bunga, musim panas, musim gugur, musim sejuk. Bergantung pada bintang tu. Bintang tu ada nama-nama dia. Jadi itu nak berikan kebesaran Allah SWT. Allah mengatur semua tu. Yang terjadi semua tu. Dan bintang-bintang juga ini menjadi panduan kepada pengembara pada waktu malam. Bintang-bintang menjadi pengembara ataupun yang membaca perjalanan pada waktu malam. Dia akan melihat pada bintang. Menaikkan hari nak hujan. Tak ada bintang, dia tak boleh nak bergerak lah. Itu panduan. Kalau siang hari matahari akan menjadi panduan kepada pengembara. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Taala yang nak gambar kepada kita bahawa hebatnya Allah Subhanahu Taala ni, yang mana kita ni tak perlulah nak lawan Tuhan. Tak perlu nak rasa hebat sangat atas dunia ni. Sebab kita hanya kecil saja di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Okay, boleh faham tak? Di burj tu sesuai ya. Wal yaumil ma'ud. Dan di sana ada hari yang dijanjikan. Itu hari apa? Hari kiamat lah. Selepas berlaku pengedaran malam dan siang tak? Di mana sampai hujungnya kita semua akan bertemu Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun sehebat mana kita, walaupun sekeras mana kita bekerja, di penghujung itu kita akan bertemu Allah Subhanahu wa Taala. Kita tak boleh lari daripada Allah Subhanahu. Allah dah janji begitu. Dan kita kena beriman. Dan kita kena sentiasa beringat-ingat
tentang hari kemudian itu. Supaya kita tidak lara, supaya tidak menyimpang, supaya kita tidak terlalu melakukan dosa-dosa. Terlebih-lebih dosa yang besar. Dosa-dosa yang menakutkan. Jangan buat dosa itu. Sangat dosa kecil itu boleh digugur dengan amalan-amalan sunat. Boleh digugurkan dengan air wuduk. Tapi kalau dosa besar tak boleh. Dosa besar tak perlu pada bertaubat. Besar, menepek pada kita, teruk kita. Dosa tu. Jadi kita mesti beringat-ingat tentang hari yang dijanjikan oleh Allah SWT. Itu hari pembalasan. Yang pada ketika itu kita tak boleh lagi nak bercakap. Hanya anggota kita saja yang akan bercakap. Termasuk mulut dah kita sendiri. Mata, hidung, anggota kita akan bercakap. Yang menejak saksi ke atas segala perbuatan kita di dunia tu. Banyak tuan-tuan balasan atas dunia, atas akhirat besok. Orang yang mengaibkan orang, Allah akan aib di akhirat. Banyak tuan-tuan boleh rujuk pada dosa-dosa besar. Dan saya selalu ingatkan, jangan buat dosa besar. Bunuh orang, derhaka mak ayah, syirik kepada Tuhan, tak taat kepada agama. Tak ke mana kita? Aina tazhabun, kata Allah. Nak pergi mana? Amai sini, nak pergi mana? Tak ke mana kita je. Je kita tahu kita kadang-kadang lemah. Tak. Tapi kita ingat, itu saya selalu sebut kan. Sejauh mana dosa yang kita buat. Jangan bunuh orang. Jangan makan riba. Jangan berzina. Okay. Ini dosa-dosa besar. Dia ada 7 dosa besar. Bunuh diri. Bunuh orang. Sebab apa bunuh diri? Tak boleh. Bila bunuh diri, bila nak taubat? Sama bunuh orang. Bila bunuh orang, macam mana minta maaf orang dia bunuh? Sedangkan kesalahan pada orang, mesti minta maaf daripada orang yang kita buat salah. Sedangkan orang mati lah. Dan membunuh orang ditegak oleh Allah. Membunuh diri juga ditegak oleh Allah. Sebab yang berhak mematikan manusia ni ada Allah je. Kita pada pandai ke bunuh diri. Sama juga kita buang anak. Dosa besar tu. Sebab Allah dah menciptakan anak tu. Anak zina, awak punya kerja, bukan salah dia. Awak dah berzina, bunuh anak pula. Oh, kali dosa besar. Kalau dosa pertama tak nak taubat, tambah lagi satu dosa, bunuh orang. Ini pesanan tu di sini lah. Takut kita. Jangan kita nampak salah orang je. Kan? Jangan kita nampak salah orang saja. Walaupun tak menjadi salah kalau kita nampak salah orang. Tapi jangan nampak salah orang saja. Wa syahidin wa masyhud. Dan yang menyaksi dan disaksikan. Apa maknanya? Yang mendisaksi itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendisaksi di akhirat kelak. Karena itu kita perlu kepada syafaat Nabi. Kata antara umat Nabi ni yang pada dahulu dia akan dihisap. Berbanding umat-umat terdahulu. Dan ketika itu berlakunya mohon pengurangan daripada Allah. Azab-azab yang akan menimpa hamba dia. Nabi-nabi lain tak boleh. Hanya Nabi Muhammad saja. Kerana itu ayat ni, wasyahid ni dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad saja mensaksi kepada umat dia. Nabi Muhammad juga bersaksi ke atas Nabi-Nabi yang lain. Yalah. Mana ada Nabi selain Nabi Muhammad yang naik ke langit bertemu Allah di Siratul Muntaha, masuk ke pintu langit terakhir atas tu, Allah bersalam ke atas Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad SAW dulu, Allah bersalam ke atas Nabi Muhammad SAW.
nak kata kasihnya Allah ke atas Nabi Muhammad SAW. Tak tahulah kalau orang ini Nabi. Tak tahulah tu. Tak. Yang main benda ni ya. Azab Tuhan ni beribu-ribu tahun tuan-tuan, beratus-ratus. Saya tu fikir dengung, kalau saya tu fikir kan dengan tazkirah orang duk menyampaikan ni, kita duk fikir kau. 1000 tahun je ke tidak ni, Awak kena exumutor pun merau-rau. Tak, apatah lagi kalau duk dalam tu, bukan kat luar. Jadi ini semua untuk mendatangkan keesafan kita. Supaya kita menjadi orang yang baik-baik. Supaya kita menjadi orang yang yakin akan balasan Allah SWT. Jadi kita akan menjadi berhati-hati. Sentiasa bertaubat, sentiasa melafazkan istighfar. Nabi kata aku istighfar sehari 1 kali. Nabi kata. Jadi kita ni kalau mana kena lebih daripada 1 kali lah sehari istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Tak. Kau boleh kita biasakan dengan kalimah istighfar ni. Kisah macam kisah apa ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dianggap sebagai bapa munafik zaman Nabi. Jadi cerita dia bila dia mati tu Allah dah tegur dah. Allah kata walaupun 70 kali mohon ampun ke atas Abdullah bin Ubay ni, Allah tak ampun. Okay. Tapi Nabi semayang ke atas Abdullah bin Ubay. Nabi je semayang. Orang tak semayang. Sahabat tak semayang. Sebab sahabat-sahabat lain tidak berani untuk melangkau perintah Tuhan tu. Tapi Nabi buat. Sebab alasan Nabi, tak apa Nabi ya. Kita nak macam mana? Nabi cakap, dah kata Allah 70 kali. Kalau minta ampun pun, Allah kata 70 kali pun Allah tak ampun kata Abdullah bin Ubay ni. Lalu kata Nabi, aku minta ampun kata Abdullah bin Ubay ni lebih pada 70 kali. Macam tu. Mudah-mudahan dengan lebih 70 kali itu Allah akan ampun Abdullah bin Ubay. Tengok Abdullah bin Ubay ni walaupun sejak itu Nabi Muhammad SAW tetap. Sebab Nabi bimbang menjadi fitnah kepada umat dia. Nabi bimbang takut orang kata ni tengok Nabi Muhammad kejam, jahat. Sebab pada mata masyarakat Abdullah bin Ubay ni baik. Bukan setakat baik, Nabi Abdullah bin Ubay ni dia menjadi imam di masjid Nabi. Kita kira apa? Tapi di belakang masyarakat, di belakang mata masyarakat, dia mencaci Nabi. Bukan setakat caci Nabi, depan-depan Nabi pun dia caci Nabi. Abdullah bin Ubay ni. Ada berani kita nak caci Nabi? Orang yang caci Nabi tu di depan Nabi, dia caci Nabi ketika tak ada orang. Nabi sekadar nak beri contoh. Satu sahabat pun tak. Sembahyang atas tu. Wala tusalli ala la tusalli ahadin. Allah kata, jangan seorang pun sembahyang atas tu. Pada kata dua abad ni terajam walau begitu. Tapi Nabi seorang je sembahyang. Nak tunjuk apa? Sebenarnya tak perlu pun sembahyang, tapi Nabi ada hak khusus dia. Kemungkinan Nabi dah minta izin daripada Allah SWT. Jadi itu khas untuk Nabi. Sebab hukum ni ada khas untuk Nabi, ada tidak boleh pada kita. Antara hukum khas Nabi, Nabi boleh kahwin lebih pada 4 orang. Itu pada Nabi saja boleh, pada kita tak boleh. Jadi ada beberapa hukum yang mana hanya Nabi je boleh buat, kita tak boleh buat. Walaupun orang tuduh Nabi berzina, ada gundit, ada
perempuan penyimpanan, macam-macam orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Sebab kita bukan berada di sebuah negara betul-betul Islam. Kalau betul negara Islam, kau hina Nabi macam ni, siap. Kan? Dulu sekarang ni kalau ada mungkin buat jadi kes boleh lah. Boleh di-charge atas 3R tu, boleh kita main. Hukum 3R tu. Hukum 3R tu tidak ada dalam undang-undang. Mereka perbuatan cakap lah. 3R tu. Tapi kita boleh guna juga 3R tu. Untuk kita tekan ke atas orang yang menghina Islam. Kita boleh tekan ke atas orang yang menghina Nabi SAW. Termasuk baru ni bendera yang dibuang lambang bulan tu. Kan? Itu kita boleh gunakan benda tu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.